Hari ni Kak nak masak daging gulai kawah. Dah dekat-dekat nak raya ni kan, tak tahu nak masak apa. Daging gulai kawah ini adalah satu pilihan terbaik. Buat pekat-pekat, makan dengan nasi minyak, bubur acar, sedap. Okay, daging gulai kawah ni kan dia pekat. Jadi kan nak tambahkan lagi pekat dia bila kita tumis nanti. Kita kisarkan bahan-bahan ni. Selalu orang buat ni untuk tumis kan. Kita kisar bawang merah, halia, bawang putih dan juga ada sedikit lengkuas. Kita potong kasar-kasar lah. Kita nak kisar. Dia lebih kurang masak macam kari juga. Tapi orang utara punya Kak Ain dah biasa lah. Ada satu lagi daging gulai kawah Kelantan. Lain sikit. Dia pakai rempah gulai kawah bang. Ada juga yang campur campur dengan kari sikit. Tapi dia lebih manis sikit sebab dia ada tambah gula apa, nisa. Yang utara ni dia lebih pedas sikit. Kita ada bubur cili kisar. Okey, kita nak kisar. Masuk air lah. Tadi bahan yang kita kisar tadi, Kak Ain tak guna bahan tu untuk jadi penumis. Kak Ain nak tumis bawang dulu, nak bagi dia bawang yang dah hiris. Bawang yang dihiris macam ni banyak tak kisah. Agak-agak lagi banyak dia sedap. Kak Ain nak perangkan dia. Baru Kak Ain masukkan bahan yang kita kisar. Nak bagi bahan dia lagi wangi, rempah lagi wangi, lagi pekat. Jadi kita boleh kurangkan santan. Okey, kita masukkan bawang. Dia kena perang ni, ambil masa sikit lah. Okay, nak masak daging gulai kawah ni, masa kita tumis ni tak boleh apa orang kata ya. Memang kena minyak banyak. Sebab kita nak perangkan rempah semua kan. Jadi kita sementara nak tunggu perang tu, dia perang sekali lah, biarlah masuk sekali. Rempah 4 sekawan, daun pandan dan juga daun kari. Masukkanlah dulu. Lepas tu kita tunggulah. Bila tunggulah bawang tu perang. Tak bau kat kan? Dia perang macam ni. Dia dah keluar manis bawang tu. Kemudian rempah 4 sekawan tu dah keluarkan bau. Yang ni kan bau wangi lah, betul kan? Jadi kan Kak Ain selalu masuk cili kering kisar dulu. Kalau tak nak bubur serbuk cili, tapi Kak Ain lebih suka cili kering kisar. Nak bagi cili tu masak dulu dengan minyak-minyak ni. Tengok. Cantik dah merah dia. Masuk. Rempah kari bang. Rempah kari daging. Dah masaknya masak daging kan. Ini rempah dari Kedah. Paling sedap. Okey, tambahkan jintan manis, jintan putih, serbuk ketumbar dan juga serbuk kunyit. Masa ni kan kena jaga tau, jangan bagi dia hangus. Kita kena kacau dalam 1-2 minit. Okay, color dia dah gelap sikit. Kita boleh masukkan bahan-bahan kisar tadi. Dia masak sekali ni, nak jadikan dia pekat. Kita kacau je kan? Ya, kita kacau. Tengok pun dah tahu sedap. Pekat dah dengan bawang-bawang dia. Kita biarlah orang kata pekat dengan bahan-bahan kisar tu daripada pekat dengan santan saja. Tak ada rasa kan? Biarkan sebentar je kan? Sekejap je. Tengok cantik ke bang? Nak bagi lagi senang, lagi cepat masa dia, kita masukkan Kak Ain rebus. Lupa pula Kak Ain cerita. Daging tu Kak Ain rebus dulu. Air daging tu kita masukkan dulu. Stok daging. Kalau boleh, air daging ni biar panas. Masuk separuh ni.
Okay, lupa pula nak cerita pasal daging. Daging ni Kak Em beli daging yang biasa, tak lembut sangat. Kak Em rebus dulu. Kalau boleh carilah daging yang banyak lemak, ataupun kita tambahkan tulang, ataupun beli daging tete, jadikan lemak-lemak dia keluar dengan kari. Itu yang rasa makan. Sedap makan tu. keluri bang, rasa macam makan. Betul. Jadikan Kak Em dah rebus lah. Daging dah rebus, air tu jangan buang. Tadi kita masukkan Dalam as a stock lah. Okey. Okay, bila dia dah mendidih, kilat kuatnya. Bila dah mendidih, Kak Em masukkan daging dulu. Selalu Kak Em masukkan air asam. Dulu kan biar air asam tu masak, tapi sebabkan daging tak nanti dia lambat lembut. Tu, bismillahirrahmanirrahim. Kak Em guna sekilo banyak jadinya. Allah, cantik merah dia kan. Betul cara masak dia. Cukup bahan dia. Bahan kena banyak. Jadilah. Kak Yan, jangan lupa garam ni Kak Yan. Belum lagi bang. Kita lepas ni nak buat benda lain dulu. Okey. Daging gulai kawah ni memang selalu bubur kentang. Bubur tomato semua tu tak ada. Ni kira-kira old school lah. Kak Yan dulu mak saudara macam ni lah dia masak setiap kali dia masak kari. Utara panggil daging kawah lah. Masak untuk kenduri, masak dalam kawah, masak lama. Okay, kita habiskan bubur kentang. Kak Em suka bubur kentang banyak-banyak. Okay, kita masukkan kentang. Kentang ni pun lambat nak empuk dia. So kita masuk awal lah. Kentang ni juga akan memekatkan kuah. Kita perlahankan api. Kita tunggu. Perlahankan api. Perlahankan sederhana lah. Kita nak simmer. Akan proses yang akan menjadikan dia lagi sedap. Dia ambil masa kan ya? Tengok dia punya rempah-rempah dah masak semua kan. Sebenarnya boleh je kita buat santan dulu bang. Nah santan. Boleh. Silakan. Kak Em buat santan ya. Sebab biar santan tu lama masak. Bismillahirrahmanirrahim. Santan. Okay, kita buat garam. Nanti lupa. Buat garam. Biar garam tu masak sekali. Ni kita boleh tunggulah. Ambil masa sikit kan bagi lempuk semua benda. Lempuk betul. Dia minyak tu naik ke atas. So kita perlahankan dan kita boleh rehat-rehat. Betul. Ni nampaknya daging dah lembut, bubur kentang pun dah nak lembut dah tu. Jadi kita masuk ke asam. Kak Em tak masuk awal tadi sebab daging ni kalau ada asam dia lambat nak lembut. Oh gitu. Itu dah tip-tip daripada Kak Yan ya. Ya, itulah kena datang Kak Em punya channel selalu. Okay. Last kali kita masukkan gulai kawah. Tak best lah, tak ada kerisik. Bertambah wangi lah dan bertambah pekat lah kuah dia. So kita masukkan kerisik. Baru nanti keluar bau dia. Wow. Okay, kita masak lagi. Tunggulah dalam 5 minit ke macam tu. Selalunya kalau masak kenduri tu sampai 2 jam tau dia masak dalam kawah. Jadi kawah tu pun dah sedap. Heat dia memang menjadilah. Jadi kita tunggulah dalam 5 minit bang macam tu. Alright. Kita punya daging gulai kawah memang dah masak. Ya Allah, semuanya dah sebati dengan aweh dia. Jadi kita tutuplah api. Yes. Daging gulai kawah kita dah siap. Kita nak hidangkan. Rasa asap kan. Rasa-rasa. Bau dia best gila. Bila dia sejuk nanti, nampaklah merah-merah ke atas. Dia naik ke atas. Ini tengah panas ni. Tu dia. Makan dengan nasi minyak sedap. Peknya sedap. Okay, inilah dia gulai daging kawah. Sesuai masak untuk raya nanti. Pagi-pagi raya tu nak makan nasi. Buatlah ni. Unik. Makan dengan nasi minyak dulu-dulu. Dengan lemang pun boleh Kak Yan. Dengan lemang pun. Ketupat memanglah. Ketupat palas lah bang. Orang utara kan. Jadi boleh ikut resipi Kak Yan. Cara Kak Yan masak. InsyaAllah sedap. Sama gembira di hari raya. Okay, kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Lepas tu dah nak raya dah. Jangan lupa like, subscribe dan share. Terima kasih banyak-banyak dan bye.